Apa? Telok juga. Ampun, tinggal. Apa jangan kecamuk? Apa tu pelajar kami lama? Aku ajak dia. Apa ni dah, insyaAllah. InsyaAllah hampa besok mau tak ada sembang. Berapa tadi? 3, 2. Lagi satu lah. Ah, cukup. Buka peramat nasi lemak. Menjaga dalam kecap kau, berapa harga? Benar kena tunjuk dia yang sebenar, tak boleh introvert. Apa dia ni? Hari-hari ajak ke? Ya, hari-hari. Satu saja. Balik satu, potong dua. Tak panas ke? Panas. Dah potong dua. Pakcik minumlah. Hari-hari ni ada kan event pelang RS Point ni. Ya. Hari ni ada buah pelam. Hampa main support buah pelam nah. Lama dia record serial. Nanti jom di mana? Kemang Kak Cik balik. Kak Cik kat depan ni Mak Ru. Kontrol sofa Mok No. Ayah apa dah Mak? Apa jahat boh. Ampun, ni bukan Mok Amak. A'udzubillah. Kalau yang udang RM2. Kalau yang bilis telur pun RM2. Kalau yang biasa Apa kakak kau? dapat je boleh. Mak nak sambal tu. Banyak lagi nak. Hampa jangan macam tu. Suami kita dah datang nak pergi kerja. Kerja aktif. Hampa jangan return barang. Hampa jangan return barang. Nanti aku ni. Kilo udang RM2. Ayah, ni apa? Apa nak apa ni kopi air apa? Bagi sedap kata. 26 buka tak? 26 buka, 27 je cuti. Korea. Halang Korea. Bayar 27. Mat tekan tu Mat. Bagus menjaga cara sendiri. Moga tak famous. Tak panas kau makcik duduk dalam van. Panas hampa kipas rosak. Tak boleh lah boleh. Lagi Okey nak udang. Kerja banyak. Nah. Okey. ni udang. Okey. Mak lagi tak sambal. Apa jenis lauk? Tinggal udang je hampa. Tinggal RM2 je. Yang singgit semua dah habis dah hampa. Kalau yang nanti besok hampa nak main ada ayam, ikan, udang, bilis telur. Ada 4 jenis. Lepas tu yang biasa yang RM1 punya ikan bilis saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampa yang dalam ni bihis. Tetamu aja hampa bihis. Habis kan nak? Tinggal udang. Ya. Daging tu macam segok. Macam cantik. Macam yang ada sekarang ni. Nanti hampa-hampa kat kawan hampa. Hampa ni tenging lah. Lepas tu kata tenging tu apa cantik. Ya, Tenging betul. cantik hampa. Ambil udang. Saya hampa dapat ukuran mana pi kat sambal. Sambal ni ayam masak. Lagi. Tu ni suku dalam tu. Jatuh tadi ya tu. Sekali tengok macam duk kapal korban. Banyak orang KL tak tahu tenging tu apa. Tu.
RM2. Tinggal RM2 je hampa. RM1 habis dah. Ni. Sagi Orang tu je nak Kedayu. tarik mengkarun duk kontrol sopan. Apa tengok? Ni kan Ada